Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi kita di channel Saudagar Property. Saya Nabil Osman. So hari ini saya berada di Casa Sutra, Setia Alam. Kita ada 3-story banglo dibina oleh Mentari Property Sdn Bhd, okey, atau developernya Mentari, dan siap pada tahun 2014. Mari sama-sama kita tour rumah ni. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, berkeluasan land area-nya 4,800 square feet dan keluasan bangunan lebih kurang dalam 5,200 square feet. Ada 5 bilik dan 6 bilik air. Rumah ini sesuai dijadikan kediaman yang bagi keluarga-keluarga yang sangat besar. So, tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh tim saya sendiri, iaitu Nas. Mari Nas, jom. Bil, balik kita Bil kembali lagi kita bersama Nas. So hari ni kita kat mana Nas? Kat Casa Sutra, Setia Alam. Setia Alam. Yes. Setia Alam, kawasan yang membangun Nas. Yes, sangat membangun. Sangat membangun dengan pesat. Kemudahan-kemudahan awam seperti sekolah, SMK, SK, International School, Tembi School dan pelbagai kemudahan lagi yang ada di Setia Alam ini. Let's go. Kita tour rumah ni one by one. Jom. Let's go. Okay Nas, rumah ni facing apa? Facing south Bil. Facing south. Okey, facing south maksudnya matahari belah mana? Matahari sebelah sana. Matahari di sebelah sana. East kita kat sana, west kita kat sana. Yes, okey. So, untuk carport dia dah ready concrete imprint. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, sebanyak berapa buah kereta boleh masuk Nas? 1, 2, 3, 4. Kalau Alphard 2 kat sini, satu lagi sana. So 3, 4. Lebih kurang 3 lah. Sebab dekat depan pun masih ada walkway tu boleh parking kereta lagi. Dan pagar pun dia dah siap-siap auto gate Nas. Auto gate lah. Rumah duduk di Casa Sutra ni, pelbagai golongan yang berpendapatan elit yang duduk di sini. Jika tuan-tuan dan puan-puan inginkan privacy yang sangat high, eksklusif, inilah tempatnya tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk. Okey, Nas, Ben, dekat sebelum tu kalau cakap pasal apa dia punya area kan. Tadi kau masuk tadi macam mana? Masuk dia. Memang gated guarded memang sangat ketat lah. Dia call owner dulu kan? Betul, call owner. Selagi owner tak angkat, kita tak boleh nak masuk pun dekat kawasan rumah ni. Memang sangat ketat. Okey. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, izinkan saya tunjuk di sebelah kiri saya. Nas, ada apa dekat sini Nas? Ini owner buat apa? Dulu owner tambah ni untuk ni waktu PKP katanya. So dia tambah untuk buat gym lah. Oh, buat gym? Buat gym area. Aku tengok macam bengkel motor, bukan? Itu dulu. Sekarang mungkin lah kalau pembeli baru nak buat apa-apa lepas pada ni, okey je. Nak park motor, basikal boleh sebenarnya. Dan satu yang direnovasi, ini adalah tangga ke atas, ke level 1. Terus ke bilik. Betul tak Nas? Dia ke bilik, dia tak ada bilik. Dia atas ni dia ada buat macam buat beranda untuk macam rumah sebelah tu dia buat taman lah atas tu. Yang ni slabnya tu, slab kosong tu korang nak bawa apa boleh. Letak meja, tempat kopi-kopi boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini gated and guarded dan ada maintenance yang perlu dibayar. So kita akan letakkan maintenance-nya berapa di bahagian detail. Jom let's go, kita nak tunjuk bahagian yang paling penting dekat luar ni. So Nas, kita ada swimming pool dekat sini Nas. Yes. So memang sangat best. Sebab apa dia buat penghadang kat depan ni, kalau kita tengok, dia tak nak bagi orang mandi dekat sini nampak direct kat depan. Sebab tu dia buat wall. Sedikit wall dan macam ada pintu yang tersergam indah ini. Memang cantik. So, jika tuan-tuan mandi dekat sini, ianya agak privacy. Jika orang lalu kat depan Nas, tak nampak Yes, orang tak nampak. Even rumah depan pun tak nampak. Betul, even rumah depan pun tak nampak. Jika tuan-tuan boleh tengok di sebelah kanan saya dah dilengkapi dengan landscape. Pokok-pokok kehijauan. So memang cun, memang cantik. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan boleh berenang kat sini.
Air sedikit kotor lah. Yalah, biasalah sebab owner pun dah keluar. Owner dah keluar. Owner baru-baru ni dia keluarkan semua dia punya perabot Perabot. Ada perabot, ada tinggal sikit lagi. Ada tinggal sikit lagi, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli sekali dengan perabot pun boleh. Tak ada masalah. Tak masalah. Sekejap, sebelum tu, tadi kita highlight pasal privacy yang penghadang depan ni kan. Betul. So kalau korang tengok rumah sebelah ni pun, tak ada tingkap yang yang menuju ke kolam ni. Yang menuju ke kolam ni. Hanya tingkap kita je lah. Tingkap kita je lah. So tak ada masalah. Betul. Okey. So dekat bahagian ni pun owner dah tambah dah. Ini awning owner tambah lah. So sebab apa? Sebab kita boleh relax-relax dekat sini. Malam-malam nak ada meeting, biasalah kalau orang yang high-end kan. Dia bukan apa Nas, kadang-kadang bila kita jemput klien rumah macam ni, kita tak nak masuk dalam rumah. Betul. So boleh terus direct ke sini dan meeting lah. Betul. So lepak-lepak sini, minum-minum air, minum-minum kopi setiap malam. So sambil ditemani view swimming pool. Dekat belakang ni ada lebih kurang dalam 10 kaki Nas. Okey. So dulu tempat ni wet area dia lah. Okey, tempat prep. Okay, and then sini tempat washing area dia. Washing area, okey. So kalau korang sidai baju pun dah ada awning atas ni. Betul, tak kena hujan lah. Tak kena hujan. Cepatlah selamatkan baju tu. So kat sini boleh tanam-tanam ni, owner ada tanam pokok betik. Tak ada masalah untuk extension sebenarnya, sebab kalau korang tengok rumah tepi ni pun sama, dia dah extend. Tapi kena ada few feet away daripada dinding belakang lah. 2 kaki daripada dinding belakang. Sebab rumah ni freehold individu title, betul lah? Betul. Dan rumah ini jenisnya banglo. So kiri kanan ada tanah lebih lagi. Jom. So ruangan ni kita boleh masuk terus daripada depan ikut ke belakang. Kalau jika tuan-tuan nak beli barang basah dan sebagainya, boleh guna lorong ni masuk terus pergi ke dapur. Bahagian dapur tanpa lalu pintu utama rumah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rumah ni mempunyai lift. Nas itu nantilah kita tunjuk. Okey, nanti tunjuk. Okey. Nanti kita tunjuk tuan-tuan dan puan. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah ni. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, Deeper Story Casa Sutra Setia Alam. Jom jumpa masuk. Okey. Selamat datang ke rumah Nabil Osman. Okey. Okey. So inilah rumahnya Nas. Yes. Macam mana pandangan kau tentang rumah ni? Okey. Besar? Lebih daripada okey sebenarnya. Lebih daripada okey, betul. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, maaf mengganggu. Okey. Sebab apa? Itulah benda penting dekat dalam rumah ni. Ini dia dah guna smart door. Smart lock door. Saya pun dah tak tahu nak buka macam mana rumah ni. Itu jangan risau. Owner dekat luar. Kita boleh dekat luar. Owner dekat luar. Okey. So ini adalah ruang tamu dia. Kecil kan ruang tamu dia bagi kau? Decent lah. Not bad lah. Boleh lah muat ramai orang sebenarnya. Betul. Sebab rumah ni banglo. Kiri kanan ada tanah lagi. So inilah dia ruang tamu dia. Tapi Nas, sebenarnya ruang tamu dia banyak pintu-pintu rahsia sebenarnya. Jika tuan-tuan boleh tengok sekeliling ni, boleh tengok? Tuan-tuan boleh akan nampak ada partition-partition ni. Sebenarnya di ruang tamu dia ada pintu rahsia. Di mana ada pintu utama dia Nas? Tunjukkan. First kita tunjuk dia punya kitchen area lah. Kitchen area dia. Jom, let's go. Okay, so ini adalah pintu pertama dia lah kan. Ni dia kitchen area dia. Nampak? Boleh masuk. Apa yang ada Bil? So dia punya kitchen dah fully tile. Kitchen cabinet buat semua all black. Menarik sebab apa? Sebab orang buat kitchen yang serba hitam ni dia tak nak nampak dapur dia kotor. Betul. Sebab tu dia buat macam ni. Dengan kombinasi warna hitam dan oranye memang cuna. Memang eksklusif dan mantap. Memang eksklusif dan mantap. So ini adalah kitchen dia, cukup untuk anda memasak dengan sangat selesa. Tanpa bau tadi ke depan. Betul. Sebab dia halang tadi. Dia halang dengan pintu dan ini adalah pintu terus menuju akses keluar lah. Luar. Ke wet kitchen dia tadi. Ke wet kitchen. Okay. Betul. So kita nak tunjuk pintu rahsia kedua. Okey, jom. Jangan buang masa lagi. Okey. Kita nak ke tempat rahsia yang nombor 2 di ruang tamu. Tutup Mas. Tadi saya nampak ada lagi satu. Iaitu bilik. Bilik Nas. Bilik. Kat mana Bil? Saya tunjuk. Ni. Bukan. Kau ni tadi aku dah tunjuk dah kat mana. Sini. Sini. Alah, sorry. Saya tak buat study market. Rumah terlampau besar kan? Rumah terlampau besar. Manalah saya nak tahu. So ni bilik tamu dia lah. Oh, ni bilik tetamu. Okey, bilik tetamu. Not bad. Bilik tetamu besar. Dah ada built-in. Built-in apa? Cabinet, wardrobe dan ada satu toilet. So jika ada mak ayah yang datang kan,
Tak perlulah nak suruh dia pergi atas. Dia punya toilet tu macam mana rupa? Fully tile. Tuan-tuan dan puan-puan, fully tile sampai ke atas. Memang style. Ini bukan style Bil. Ini dah lebih dan lebih. Ini dah lebih sangat ni. Okey. Next, apa lagi? Tadi kita dah tunjuk pintu rahsia dapur dia. Ini pintu rahsia bilik. Betul. Sekarang pintu apa tadi? Kau mention tadi kat luar tadi. Tadi sekarang kita nak cari lift dia kat mana? Yes. Lift dia. Ni lift dia. Ni. Kau ni bukan. Bukan. Kau tunjuk dah mana. Sorry. Tuan-tuan dan puan-puan, saya asyik silap je. Aduh. Itulah dia ni. Biar betul lah ada Betul. Ada lift. Tadi aku nampak dia orang check tau. Biar betul ada lift. Masih function. Nampak. Tapi kita tak nak naik. Biar je lah. Ini nak tunjuk. Nak tunjuk sahaja. Boleh tunjuk kan. So tadi dekat dalam pintu rahsia dia ada lift, ada bilik, ada dapur. Yes, betul. Jadinya, Nas, jika tuan-tuan dan puan-puan nak rumah yang ada lift, inilah dia. Sekarang kita dah tak main dah. Tangga-tangga ni orang nak sikit-sikit boleh lah. Kita pakai lift je. Okey, jom kita ke level 1 tengok bilik-bilik yang serba. Jom, let's go. Kita sekarang berada di level 1 rumah ni. Kita berada di ruang tamu atas. Kat sini ada 3 bilik. Terletaknya second. Bilik yang second terbesar ada dekat sini. Tapi kita akan tunjuk kejap lagi. So kita nak ceritakan sikit Setia Alam. Setia Alam ni majlis daerah dia dipegang oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. So memang Setia Alam ni consider dah bandaraya betul. Sebab dia bukan under Kelang. Okey tuan-tuan dan puan-puan. So ini dia ruang tamu tingkat 1. Boleh nampak dia punya kolam lah. Boleh nampak dia punya kolam dekat bawah tu. Boleh tengok. Rumah ini Nas dilengkapi CCTV Nas. Betul. Jika tuan-tuan dan puan-puan inginkan ekstra keselamatan, inilah rumahnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu buat apa-apa lagi. Ada solar panel ke? Solar panel saya tak pasti, rasanya ada. Rasanya ada. Orang ada buat. Okey, tapi nanti kita akan check, kita akan letak dekat bahagian detail. Jom kita pergi ke bilik yang ini dululah. Ini dulu biliknya. So ini dia bilik. Bilik dia agak decent size, boleh lah kan. Ni setakat queen bed boleh lagi, tak ada masalah. So dah ada aircon, dah ada kipas dan ada juga bilik air fully tile sendiri. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ke bilik seterusnya. Bilik ni lebih besar daripada bilik yang tadi. Masih nampak swimming pool bilik ni. Nampak tu? Sedap kucing tu. Sedap kucing tu. Tak habis saya. Bilik ni boleh nampak swimming pool dan boleh nampak belakang rumah. Yes. So basically rumah ni semua bilik ada toilet masing-masing lah. Ya, semua ada toilet masing-masing. Tak perlu pening nak kongsi-kongsi toilet. Jom next room. Jom. Next room ni. Besar ni bilik ni, Nas. Ni consider as second master lah. Second master. So sebenarnya kat sini Nas, aku boleh cadangkan klien-klien kalau nak buat yoga ke gym ke. Ini bilik yang sesuai sebenarnya. Betul, sebab bilik dia ada view. Betul, ada view. So bilik ni boleh dijadikan tempat yoga, istirahat ke apa, sebab dia ada view yang sangat menarik. Nampak? Betul. Cermin dia full. Boleh nampak rumah ni. Okey. Dan tengok bilik ni ada masuk lagi, boleh buat wardrobe dekat sini. Yes, ni ada ruangan bilik wardrobe dia lah. So kat sini boleh buat wardrobe. Nampak wardrobe. Dan ini adalah bucu rumah. Okay, macam yang tadi, daripada tingkat bawah tadi kan korang ada nampak yang owner tambah tangga tu. So tangga tu akses untuk kat sini lah. Betul. Dulu dekat sini dia ada buat tempat macam mini playground lah. Okay. So toilet dia Nas. Toilet dia ni, aku kagum tengok. Toilet dia ni Nas. Toilet dia besar. Nampak? Macam dekat hotel PD fully tile sampai atas. Memang sangat besar. Okey, jika tuan-tuan ada 2 family yang duduk dekat rumah ni, sesuai. Tak bergaduh. Toilet besar macam ni dengan dapat ruangan yang macam ini. Betul. Bilik pula special. Tapi biasa bila orang yang berduit ni kadang-kadang nak buat parents dia duduk sekali. So bilik ni sangat sesuai untuk bilik parents. Bilik parents betul. Sebab semua ada. Okey, jom kita ke bilik yang paling special, iaitu master bedroom. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia master bedroom dia. Master bedroom dah macam library. Lebih kan? Boleh buat tempat wayang kan. Boleh buat tempat library. Betul. Yes. Memang sangat special lah Nas.
rumah-rumah orang yang kaya-kaya ni, aku tengok dia macam tak kisah berhabis duit untuk buat apa saja demi dia punya keselesaan. Betul. Tengok, apa function yang buat benda-benda macam ni? Kenapa mesti nak tinggikan kornis tu dekat bawah? Tapi bagi setengah orang dia nak rasa lapang, Bil. Dia dah penat bekerja, betul tak? Betul. Dah penat bekerja, balik dia nak tengoklah benda. Tak ada rasa sempit. Macam kan? Tu. Lepas tu master bedroom dia ada cermin yang boleh nampak direct terus keluar. Yes. Memang best. So sama view dengan bilik master yang bawah tu lah. Ya, betul. Sama view sebab menghala ke hadapan. Yes. Okey, Nas, dekat sini. Kita belum tunjuk sana lagi tau. Ni baru belah sini je. Kalau belah ni, apa cadangan kau untuk buat kat area sini? Tapi yang ini, Nas. Kalau saya letak TV. Letak TV Letak TV, lepas tu sini nampak ni biasa orang putih ni. Betul. Orang putih ada tempat macam ni. Dia letak unggun api. Tapi takkan kita nak letak unggun api terbakar. Betul. So kita letak sebab kat situ pun dah ada plug point apa semua. So letak ni nampak tuan-tuan dan puan-puan boleh rasakan kemewahannya rumah ni dengan laminate flooring yang ada dan ada sedikit ruang yang saya rasa boleh dijadikan gym juga, Nas. Sikit-sikit kayu basikal tu. Boleh lah untuk nak dapat view. Tapi owner dulu dia buat sini tempat ruang solat dia. Ruang solat, lupa. Ruang solat. Sorry. Saya lupa pasal solat. Sebab tadi saya tengok ada bilik tu, ada tempat bilik solat. Itu mungkin library. Dia kat sini. Okey. So senang kat sini, senang. Kita lagi connected dengan Tuhan. Nampak? Betul. Kita lagi rasa lagi push. Kan? Okey. Tak boleh nak discard lah. Jom. Dunia dapat, akhirat pun dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada satu ruang di kat bahagian kanan ni. Ini kata Nas dijadikan library, Nas Library, wardrobe area. Tapi nampak kesan ni macam ada kesan pernah ada almari kat sini. Betul. So nak jadikan apa pun boleh. Tengok, nampak pintu dia pun ni boleh ditutup, tuan-tuan dan puan-puan. Ni boleh ditutup ni. Macam mana nak ni? Okey. So ini boleh dijadikan library ataupun ruangan solat ke, ataupun tak kisah, tempat baju. Tempat baju. Okey. So ini adalah bahagian yang paling saya kagum untuk rumah ni. Belah kanan lagi, kita masih di dalam master bedroom. Betul. Tetapi master dia ada banyak partition. Dia ada banyak ruangan-ruangan tersembunyi. Dia banyak ruangan-ruangan tersembunyi sebab dekat atas level yang paling atas ni terletak master bedroom sahaja. Tuan-tuan bayangkan jika tuan-tuan beli rumah ni, tuan-tuan akan habiskan lebih daripada separuh hari tuan-tuan di master bedroom saja. Tak cukup. Sebab terlampau besar master bedroom dia, dah terlampau special. Nas, inilah dia bahagian yang paling penting. Bahagian tempat mandi manda. Tempat mandi manda. So bathtub pun ada. Besar. Ada 2 sinki, Bil. Nak buat apa? Aku 1 sinki dah cukup. Itulah, kadang-kadang aku pun tak faham kenapa orang kaya ni dia punya toiletnya banyak sangat ruang mandi. Badan dia ada satu ni. Benda tu kita jangan fikirkan untuk dia. Tapi tuan-tuan boleh tengok dekat atas ni lampunya sangat menarik dengan dia punya apa? Dia ada wallpaper dia. Wallpaper. Ini wallpaper Ini wallpaper ni. Okey, ni wallpaper dia dengan kehijauan, ada burung-burung. Berkicauan. So sini. So ni tempat tu toilet dia lah. Toilet. Ini tempat shower dia. Ini shower. Ini gym lah. Ini gym. Kita duk sebut-sebut gym, kita tinggalkan ke depan kan. Rupanya dekat belakang ni gym dia. Dia letak dekat dia punya bathroom. Nampak? Lepas workout, mandi. Settle. Mandi, betul. So maksudnya kat sini, kalau tak nak buat gym pun, nak buat sauna pun tak ada masalah pun. Betul. Dengan statusnya freehold, rumah pula bawah 3 million. Bawah 3 million, betul. Bawah 3 million, dah dapat 3 story banglo, duduk di Casa Sutra Setia Alam. Yes, tempat ni sangat elit, Nabil. Saya diberitahu dalam ni orang dia bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang, founder. Adalah lagi kenamaan-kenamaan yang kita tak boleh sebut. Ya, betul. Tapi untuk orang yang pentingkan networking, yang nak buat networking, tempat ni. Sebab apa? Mungkin ada WhatsApp group yang kita boleh masuk. Betul. Mungkin ada community tersendiri yang kita boleh masuk. Betul. Di situ kita boleh bina networking kita. Mungkin bisnes kita sendiri ataupun kenalan-kenalan itu yang boleh kita jadikan reference untuk diri sendiri. Basically network lah. Ya, betul. Okey, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan video tour kali ni, Nas. Betul. Di Casa Sutra, triple story banglo berstatus freehold di Setia Alam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk tour kali ini. Kita jumpa lagi pada tour akan datang. Bye.